Ya, tak masalah. Tu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه yang dimuliakan Alhamdulillah yang berbahagia pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Bandar Seremban Selatan, yang berbahagia datuk-datuk dan datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu, ayah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita akan membicarakan dalam kitab yang diberi nama Faham Faraid yang telah disusun dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Hilmi Hadis bin Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung. Kalau tidak salah perkiraan saya, kita pun telah terhenti pada muka surat 102. Pada minggu lepas kita pun telah membahaskan ahli waris. Cumanya kita ingin ulang kaji ataupun murajaah untuk bab ahli waris. Ahli waris. Okay, jadi kita lihat pada muka surat 93 dalam kitab tuan-tuan, dalam muka surat 93 peta pokok ahli waris. Peta pokok ahli waris, kalau kita lihat dalam gambar raja ini, kita lihat semua ahli waris itu terdapat di dalam gambar inilah. Cumanya kita tak tahu di mana permulaan, dan tahu semua dah cukup semua ahli waris yang ada dalam ini. Jadi dalam perjalanan ahli waris, kalau kita lihat perjalanan ahli waris tuan-tuan, ada di hadapan tuan-tuan, kalau kita lihat ahli keluarga, bukan semua ahli keluarga akan dipanggil ahli waris. Dan akhir sekali kita akan tahu, yang kita hendak bincangkan, siapakah ahli waris yang berhak ataupun dipanggil
ashabul irthi, iaitu ahli waris yang berhak. Okey. Ini dalam mentafsirkan di dalam kitab tuan-tuan dalam musbat 93, iaitu SM. Sebenarnya yang saya telah maklum, SM ialah apa dia? Si mati kan. Okey. Dalam si mati ni ada suami dan juga isteri, iaitu hubungan asbab alaqatun nikah ataupun sebab pewarisan disebabkan perkahwinan suami dan juga isteri. Okey. Kemudian dalam bab yang kedua, sebab pewarisan yang kedua adalah an-nasab ataupun qarabah, ahli kerabat. Ini banyak sikit. Jadi pengarang kitab telah susun mengikut golongan, 4 golongan, golongan atas, golongan bawah, golongan tengah dan juga golongan sisi. Jadi golongan atas, di mana yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, atas siapa dia? Ni ada bapa si mati, ada ibu si mati, kemudian ada datuk sebelah bapa si mati. Kalau tuan-tuan lihat di atas datuk sebelah bapa si mati itu ada anak panak kan, maksud dia ada hingga ke atas, wa'in ala. Dalam kitab Arab disebut wa'in ala, maksudnya hingga ke atas. Ataupun dalam kitab kita mengaji ni, Fahfaraid, disebut ahli waris yang tersembunyi. Ada lagi yang tidak disebut. Siapa dia? Ni lah, iaitu datuk, moyang, buyut, cakrawari, silawagi, yang mana yang telah kita bahaskan pada minggu lepas, iaitu ahli waris yang tersembunyi. Kemudian kita lihat siapa lagi? Nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa ada hingga ke atas, tetapi apabila sebelah perempuan, hanya perempuan saja. Dia berbeza yang tadi. Kalau datuk, dia akan naik laki perempuan kan, moyang laki, moyang perempuan. Buyut dia laki, buyut perempuan. Cakrawari, cilawagi. Itu yang sebelah lelaki. Kalau kita lihat yang sebelah perempuan, nenek sebelah bapa, hanya perempuan saja. Macam mana? Datuk sebelah ibu. Kita letak mana datuk sebelah ibu ni? Kategori yang mana? Iaitu kategori yang mana dalam kitab kita pernah sebut pada minggu lepas, iaitu Zawul Arham. Zawul Arham, iaitu Zawul Arham yang mana golongan dia adalah golongan yang kedua. Golongan yang pertama tu ahli waris yang berhak, dipanggil Ashabul Irthi, iaitu ahli waris. Kalau Zawul Arham, dia masuk yang sebelum tu, iaitu ahli keluarga. Dia tak capai lagi tahap maqam martabah, macam tasawuf kan, martabah maqam kepada ahli waris. Hanya layak ahli keluarga. Keluarga, sebab datuk sebelah ibu ialah ahli keluarga. Cumanya apabila berlaku kematian, dia tidak dapat bahagian dan hak bahagian dia daripada harta si mati. Sebab apa? Sebab dia peringkat yang kedua, iaitu dipanggil ahli keluarga saja, itu Zawul Arham. Okey, kemudian selesai golongan yang pertama, golongan atas, kita lihat pada golongan yang kedua, iaitu golongan bawah. Siapa golongan bawah? Iaitu golongan bawah, iaitu anak lelaki si mati, kemudian anak perempuan si mati. Anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Kemudian siapa lagi? Iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau kita perhatikan, cucu lelaki, anak lelaki ada garis hingga ke bawah. Maksudnya ada ahli waris yang tersembunyi. Siapa dia? Iaitu cucu lelaki, cicit lelaki, cicit perempuan, kemudian piut lelaki, piut perempuan, oneng-oneng lelaki, oneng-oneng perempuan. Maksudnya ia akan tarik susu galur dia daripada lelaki sahaja. Maksudnya lelaki lah. Kalau kita perhatikan dalam gambar rajah ini, cucu lelaki tarik ke bawah, cicit lelaki tarik lagi, daripada cicit lelaki tu tarik ke bawah, iaitu piut
Kemudian piut lelaki tarik lagi ke bawah, oneng-oneng lelaki, oneng-oneng perempuan kan. Kemudian oneng-oneng lelaki tarik lagi, nak panggil apa tu? Oneng-oneng apa lah, tak tahulah, nak cerita je kan. Maksud dia adalah hingga ke bawah. Perbahasan ahli waris tersembunyi ni panjang lagi tuan-tuan. Cuma kita terhad kepada gambar rajah yang awal mula tadilah, iaitu gambar rajah yang ini. Kemudian selesai golongan yang kedua, iaitu golongan bawah. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan ada lagi satu, cucu perempuan anak lelaki. Maksudnya apa? Anak lelaki tarik ke bawah, cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Yang penting daripada anak lelaki. Okay, kemudian golongan yang ketiga iaitu golongan tengah. Siapa golongan tengah? Iaitu adik-beradik. Ataupun dalam kitab disebut adik-beradik itu ialah saudara lelaki. Saudara lelaki ataupun sama maksud dengan adik-beradik. Cuma dalam kitab kita ni kita tak jumpalah disebut adik-beradik, sebab dia gunakan istilah saudara lelaki. Saudara lelaki. Okay? Jangan kita salah faham saudara lelaki ni macam kita pergi gaya kan. Ini saudara ni, saudara. Umum saudara, semua saudara. Pakcik pun saudara, anak buah pun saudara. Kita nak pergi rumah mana? Rumah saudara kita. Saudara lain kita punya kefahaman gaya kita ni kan. Tapi kalau kita sebut dalam kitab ni saudara lelaki ni, kefahaman dia khas kepada adik-beradik. Bila sebut adik-beradik ini tuan-tuan, sebagaimana yang pernah kita sedia maklum, adik-beradik ini ada 3 jenis. 3 jenis. Ada adik-beradik kandung, ataupun adik-beradik sama ibu sama bapa, ataupun seibu sebapa. Kemudian ada adik-beradik sebapa, sama bapa lain ibu, dan juga yang ketiga ialah adik-beradik seibu sama ibu lain bapa. Ini yang kita nak lihat. Ini termasuk juga dengan ahli waris yang berhak. Saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, kemudian saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa, kemudian anak kepada adik-beradik kita dipanggil anak buah, anak ponakan, anak saudara lelaki. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, dan juga anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Lepas tu kalau tuan-tuan perasan, anak panah bawah tu ada lagi. Kalau anak saudara kita kahwin, panggil apa tu? Cucu saudara kan. Cucu saudara lelaki, ingat lelaki saja. Kalau cucu saudara lelaki kita kahwin, ada anak, sama juga ke bawah. Panjang dah tuan. Cucu, cicit saudara lah, ada sebagainya hingga ke bawah lah. Tak tahu nak apa, nak istilah je lah. Okay. Kemudian yang ketiga, jenis adik-beradik yang ketiga ialah saudara lelaki seibu, dan juga saudara perempuan seibu. Ini sahaja. Sebab itu kaedah kalau kita perasan, sebelah adik-beradik seibu dia bawa ke kiri, mengikut petanda ataupun keistimewaan mumaizat jadual ni yang Tuan Guru Sa'ilmi ni susun. Inilah perbezaannya. Sebab adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik sebapa ni, dia ada lahirnya anak buah daripada saudara lelaki lah. Tidak kira saudara lelaki seibu sebapa ataupun saudara lelaki sebapa. Daripada anak ataupun adik-beradik seibu, anak mereka masing-masing tidak akan dikategorikan kepada ashabul irsi al-waris, bukan, tak termasuklah. Maksudnya anak buah hanya daripada 2 sahaja, yang lelaki saja. Adik-beradik kita yang lelaki saja, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Itu golongan yang ketiga, iaitu golongan tengah. Dan yang terakhir, golongan sisi. Siapa dia yang terlibat dalam golongan sisi? Golongan sisi adalah bapa saudara ataupun pakcik-pakcik lah, iaitu bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, kemudian bapa saudara sebapa sebelah bapa, kemudian sepupu lelaki, iaitu anak pakcik. Apa hubungan dengan si mati? Adalah sepupu lelaki sahaja daripada kedua-dua bapa saudara lah, iaitu daripada bapa saudara seibu sebapa sebapa, dan juga
sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kalau kita lihat, perhatikan, ada juga anak panah tu sepupu. Bawah sepupu apa panggil tu? Sepupu. Dia panggil sepupu. Kalau sepupu kita kahwin, ada anak lelaki panggil apa? Cucu pupu. Tak ikutlah apa istilah. Yang penting tuan-tuan, dia ada lagi. Ada lagi hingga ke bawah. Hingga itu dipanggil ahli waris yang tersembunyi lah, yang kita tidak bahaskan. Okay. So kena mengkaji lagi, mendalam lagi. Semuanya ada terlibat dalam dipanggil ahli waris yang berhak, yang layak. Kemudian yang terakhir ialah pembebas hamba, iaitu asbab daripada wala, pembebasan hamba, iaitu tuan yang membebaskan hamba juga layak. Cumanya dalam perbahasan pada zaman kini tidak dibahaskan sebab tidak ada sistem perhambaan. Dan juga baitul mal. Baitul mal ni lah kalau tidak ada ahli waris yang berhak, akhir sekali kepada baitul mal. Ini sedikit gambar rajah penerangan kita pada muka surat 93 seperti mana yang telah kita maklum, kita belajar pada minggu lepas. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk lagi dalam bab baru, iaitu bab jenis-jenis pembahagian. Jenis-jenis pembahagian. Okey, jenis-jenis pembahagian tuan-tuan, iaitu kalau kita lihat tuan-tuan, pembahagian ahli waris dalam kita belajar tadi, ahli waris tersebut, ahli waris semua ni dia ada bahagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faridatan min Allah. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pada buku surat 102 yang mana ada kitab jenis-jenis pembahagian pusaka. Pembahagian harta pusaka dalam Islam mempunyai dua jenis. Dua jenis. Dua jenis. Iaitu yang pertama, bahagian secara fardu, dan yang kedua, bahagian secara asabah. Apa maksud dia? Kalimah mudah untuk kita faham tuan-tuan, bahagian yang ditentukan, bahagian kadar yang tidak ditentukan. Mana bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan juga ada bahagian yang tidak ditetapkan. Ataupun dipanggil, istilahnya orang biasa panggil baki. Tapi cumanya tidak berapa tepat sebab mungkin tuan-tuan dalam istilah asabah ni mungkin 3. Kadang-kadang bukan confirm ambil baki, kadang tak dapat apa-apa pun. Asabah. Dan yang pertama mungkin kadang asabah ambil semua sebab tinggal anak lelaki tunggal saja, anak lelaki seorang. Lelaki tunggal tidak Allah tentukan berapa bahagian ni, cuma dia akan ambil asabah. Asabah binafsi. Macam mana nak cerita tu? Maksudnya anak lelaki seorang tu akan ambil semua harta. Maksudnya asabah ni bukan ambil baki saja, tapi dia mungkin ambil semua dan mungkin tak dapat apa-apa sebab telah dihabisi oleh ahli fardu. Itu maksudnya. Okey, kalau kita lihat dalam ahli waris tadi, yang kita lihat tadi, ahli waris ada bapa saudara, ada anak lelaki si mati, anak perempuan si mati, kemudian ada adik-beradik kan, seibu sebapa, seibu. Masing-masing tuan-tuan ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sama ada dia ambil dua, sama ada ambil fardu ataupun dia ambil asabah. Sama ada fardu ditetapkan, kadar yang ditetapkan, ataupun dia ambil asabah. Mereka ni ambil asabah, kadar yang tidak ditetapkan. Tapi tuan-tuan kena maklum, ada juga ahli waris ambil dua-dua sekali. Fardu pun dia ambil, asabah pun dia ambil. Siapa dia? Di antaranya ialah bapa lah. Bapa. Bapa ni special sikit. Bapa. Ataupun tidak ada bapa, datuk akan berganti kata bapa tidak ada, datuk sebelah bapa akan mengambil posisi sebelah bapa. Cumanya ada beberapa point nanti kita akan bincangkan. Dia tak sama. Walaupun bapa si mati telah mati dahulu, ada datuk, tapi datuk tidak boleh menggantikan beberapa bab. Seperti bapa lah, ganti boleh tapi tak serupa lah. Dia ada beberapa kekangan ataupun sekatan yang telah digaris oleh
mawaris ataupun faraid, ilmu faraid. Okey, kita lihat dalam kitab iaitu membicarakan tentang pembahagian secara fardu, al-fardu. Okey. Pembahagian secara fardu ialah pembahagian yang telah ditetapkan oleh syarak kepada ahli waris yang telah kita bicarakan tadi. Ahli waris kan tadi banyak. Ahli waris ni tak kira lah ahli waris yang kita nampak ataupun ada ahli waris yang tersembunyi. Yang apa? Yang diterjemahkan anak panah. Anak panah tu ahli waris yang tersembunyi lah. Tidak kira lah namanya ahli waris, dia terikat. Bahagian-bahagian ini telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, tuan-tuan. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga 176 penutup surah An-Nisa. Allah tentukan kebanyakan, dan ditentukan juga oleh sunnah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ini adalah tetap dan tidak boleh diubah sama sekali kecuali pada masalah rod, penambahan bahagian, dan juga aul, pengurang bahagian. Ini nanti kita akan bincangkan. Mungkin tuan-tuan agak poning tentang istilah ini, tapi masalah ini akan timbul dalam pengiraan nanti. Pengiraan nanti kita akan lihat ada dipanggil masalah rod dan juga ada dipanggil masalah aul. Nanti dia akan bincangkan nanti dalam masalah pengiraan. Okey, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan, kita lihat bahagian-bahagian yang telah ditetapkan dipanggil al-furud al-muqaddarah. Ini mempunyai 6 bahagian sahaja. Ini mengikut diterjemahkan daripada Al-Quran. Ada dipanggil 1/2, 2/3, dipanggil 1/4, 1/3, dipanggil 1/8, 1/6. Ini tuan-tuan nombor-nombor yang tuan-tuan nampak di hadapan ini ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 tuan-tuan. Ini kadar yang mana telah diterjemahkan daripada Al-Quran. Cumanya ahli waris ini akan ada yang nombor ni. Contoh saya ambil berapa nombor dia? Nombor 2/3. Itu anak perempuan dah ambil kalau ramai. Kemudian disebutkan apa lagi? Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau anak perempuan seorang akan mengambil bahagian 1/2. Maka anak perempuan si mati 2 angka, 2 nombor kategori yang dia akan ambil daripada al-furu' al-muqaddarah. Bahagian-bahagian yang ditentukan iaitu 1/2, 2/3. Ini baru anak perempuan. Kita dah ingat 2 dah. Belum sebut lagi suami macam mana, isteri macam mana. Dia ada angka-angka yang tersendiri mengikut bertepatan seperti di mana ayat Quran ayat yang ke-11. Bukan manusia tentukan, ya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Ini bahagian anak perempuan. Macam mana ceritanya anak suami? Suami pula nombor dia 1/2, 1/4. Isteri pula 1/4, 1/8. Adik-beradik seribu 1/6, 1/3. So banyak tuan-tuan. InsyaAllah kita akan lihat satu-satu. Kita akan masuk. Ni makin bertambah, makin menarik, makin poning, makin macam-macam kita lihat tuan-tuan. Tapi tak apa insyaAllah. Kalau kita biasa kita lihat kajian dan kuliah tuan-tuan, insyaAllah dapatlah. Kalau kejap timbul, kejap tenggelam, tenggelam lah, tiba-tiba sambung, ustaz tambah ni dah, akan poning sikit lah, akan poning sikit. InsyaAllah semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk kita istiqamah, untuk kita sama-sama belajar dan ilmu Allah, iaitu salah satu ilmu faraid tuan-tuan. Jadi kita lihat tuan-tuan, kita lihat dalam kitab 103
bahagian-bahagian yang telah ditetapkan sebenarnya di hadapan tuan-tuan ini telah diterjemahkan, diambil daripada Al-Quran. Orang kata, ustaz, macam mana datangnya 1/2, mana datangnya 1/3 dan sebagainya? Jawapannya mudah tuan-tuan, ini daripada nombor, daripada angka, daripada surah Nisa ayat yang ke-11, ayat ke-12 dan juga 176. Diambil As-Sudus 1/6, An-Nisfu, Ar-Rubu', As-Sumun. Ini kita akan boleh dilihat di dalam Al-Quran. Nanti kalau ada masa, ada kelapangan, buka Al-Quran, tuan-tuan lihat. Betul tak apa saya kata? Lihat ayat yang ke-11, surah Nisa 11, 12 dan juga penutup surah An-Nisa 176. Ini Allah sebut angka-angka ini. Jadi dalam petak kelabu ni, ini adalah teknik mengingatlah. Mengingat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni bukan hafiz. Kalau hafiz, insya-Allah hafal lah. Keluar je satu nombor kan. Kita ni hafuz kan. Hafuz lah. Macam saya hafuz lah. Tak hafal. Tuan Imam, insya-Allah Tuan Imam hebat ni, hafiz. Jadi tuan-tuan kena lihat. Kalau kita lihat 1/5 ada ke tak? 1/5. Tak ada 1/5. 1/7 tak ada. Jangan memandai-mandai tuan-tuan, tambah pula kan. Tapi kalau dalam kiraan ni mungkin akan bertambah lah. Nanti asal masalah itu lain. Tapi asas basic dia, ini sahaja nombor dia. 1, 2, 3. Cumanya dalam pengarang kitab menyebut kaedah mengingat. Cara mengingat bahagian-bahagian ini adalah dengan hanya mengingati dua bahagian terbesar. Okey, Ustaz Helmi untuk memudahkan ingatan, ingat dua sahaja nombor yang terbesar, iaitu 1/2 dan juga 2/3. Kemudian kedua-dua bahagian ini dibahagikan dengan 2 sebanyak 2 kali. Iaitu 1/2, setengah kan, bahagi dengan 2, dapat 1/4. Kemudian 1/4 bahagi dengan 2, dapat 1/8. Maka kita tahu ada 1/2, 1/4, 1/8. Ini satu bab. Dah 3 nombor kan. Kemudian yang kedua iaitu 2/3, kita bahagikan dengan 2, 1/3. 1/3 bahagi dengan 2, 1/6. Maka dapatlah 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Ini satu kaedah. Ada cara lain juga untuk mengingatinya dengan mengambil dua bahagian terkecil, iaitu 1/8 dan juga 1/6. Dia terbalik kaedah sikit lah. Tadi bahagi, ini mengambil yang terkecil 1/8, 1/6, kemudian didarabkan dengan 2 sebanyak 2 kali. 1/8 darab dengan 2, 1/4. 1/4 darab dengan 2, 1/2. 1/6 darab dengan 2, 1/3. 1/3 darab 2, 2/3. Ini sedikit kaedah untuk mengingati. Okey, ahli waris fardu, ashabul furud. Maksudnya dalam ahli waris tersebut, pertama dipanggil ashabul irthi. Ashabul irthi ini semua ahli waris yang berhak ataupun yang layak mendapat bahagian ataupun harta si matilah nanti. Jadi dipanggil ahli waris yang berhak, dipanggil ashabul irthi. Kemudian mereka ini bercampur. Sama ada mereka ni mengambil secara fardu dan juga mengambil secara asobah, mengambil kadar yang ditetapkan ataupun kadar yang tidak ditetapkan. Itu. Sebab mereka ni bercampur, dipanggil ashabul irthi. Ini nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan. Kemudian mana ahli waris yang mengambil secara fardu kadar yang ditetapkan? Siapakah yang mengambil kadar yang ditetapkan oleh Allah? Ini dipanggil apa? Dipanggil ashabul furud. Ashabul furud, iaitu waris-waris fardu ataupun ahli waris yang mengambil kadar tetap telah ditetapkan oleh Allah SWT. Okey, kesimpulannya, semua ahli waris dari kalangan perempuan mewarisi harta secara fardu. Semua ahli waris perempuan tuan-tuan, Allah tetap kadar dia. Maksudnya memang ada bahagian, memang Allah tetapkan bahagiannya. Waris perempuan. Kecuali siapa dia? Puan yang membebaskan hamba. Ini
muqtiqah. Ini bahagian dipanggil asbabul irsi, sebab pewarisan yang ketiga lah al-wala, iaitu perempuan yang kaya raya ada hamba, kemudian dia bebaskan hamba tersebut. Sebab saja dia puan yang membebaskan hamba. Kalau hamba tu meninggal, tidak ada ahli waris yang lain, puan yang membebaskan hamba dapat harta tersebut, iaitu dengan jalan kaedah asabah sababiyah. Ini insya-Allah kita akan belajar nantilah. Manakala daripada kalangan lelaki pula, hanya suami, bapa, datuk, saudara dan saudara lelaki seibu saja yang mewarisi fardu. Yang banyak-banyak tadi tuan-tuan, siapakah yang mengambil waris fardu yang ada bahagian dia? Suami. Bapa fardu dan juga bapa juga asabah. Seperti yang saya maklumkan tadilah, bapa dua jalan boleh ambil, jalan kadar yang ditetapkan fardu dan juga jalan yang tidak, kadar yang tidak ditetapkan asabah, bapa. Kemudian datuk pun sama, datuk sebelah bapa, dan juga saudara lelaki seibu sahaja yang mewarisi secara fardu. Maksudnya apa tuan-tuan? Nanti kita nak belajar kadar yang telah ditetapkan, dipanggil ashabul furud, semua perempuan, dan juga lelaki hanya 4 saja. Siapa dia? Suami, bapa, datuk sebelah bapa, dan juga adik-beradik ataupun saudara apa? Saudara lelaki seibu. Lelaki sajalah, seibu. Okey, dipanggil ashabul furud. Okey. Kita lihat lagi 104, sebahagian besar ahli waris fardu mempunyai lebih daripada satu bahagian. Ini kerana bahagian mereka akan dipengaruhi oleh dua keadaan. Tuan-tuan perlu ingat, sebenarnya saya maklum, setiap ahli waris itu dia bukan ambil satu angka saja. Kemungkinan dua. Yang ambil satu angka saja senang tuan-tuan ingat. Siapa dia? Iaitu nenek. Nenek sebelah ibu, nenek sebelah apa, dia ambil satu angka je, 1/6 je. Itu nenek lah. Nenek 1/6 je. Nanti kita akan bahaskan, ada syarat dan sebagainya lah. Nenek 1/6 bukan confirm dapat lagi. Kalau ada ibu tak dapat dah bahagian tu. Ini yang kita nak belajar dalam bab penghalangan. Cumanya kita nak tahu dulu bahagian kadar yang telah ditetapkan oleh ahli waris yang kita belajar sebentar tadi. Itu ibu. Ada juga ahli waris yang dapat dua je, seperti suami ada 2, 1/2, 1/4 isi, 1/4, 1/8. Kemudian siapa lagi yang dapat 2 lagi, iaitu saudara lelaki seibu. Adik-beradik seibu ada 2, 1/6, 1/3. Anak perempuan juga ada 2, anak perempuan si mati, 1/2, 2/3. Sama juga saudara perempuan seibu seberapa, adik-beradik perempuan kandung si mati, adik-beradik perempuan sama juga dapat 1/2, 2/3. Adik-beradik perempuan adik-beradik perempuan seberapa lain pula, dia bukan 2, kemungkinan 3, 1/2, 2/3, 1/6. Cucu perempuan ada 3, cucu perempuan daripada anak lelaki 3 juga bahagian, kemungkinan 1/2, kemungkinan 2/3, kemungkinan 1/6, mengikut syarat-syarat. Syarat je. Kenapa terdapat perbezaan ini? Ini kerana bahagian mereka akan dipengaruhi oleh dua keadaan. Kenapa berbeza-beza? Kenapa berbeza mereka dapat bahagian? Contoh, cucu perempuan daripada anak lelaki kadang-kadang dapat 1/2, kadang-kadang dapat 2/3, kadang-kadang dapat 1/6. Jadi pengarang kitab telah membuat kesimpulan mereka ni mungkin terpengaruh oleh dua keadaan. Apa dia? Keadaan yang pertama, kemungkinan kewujudan ahli waris yang lain. Sebab apa? Wujudnya ahli waris yang lain. Kebanyakan bahagian ahli waris fardu akan dipengaruhi dengan kehadiran ahli waris tertentu. Ialah tuan-tuan, apabila berlaku kematian, dia mengikut struktur ataupun mengikut keadaan. Si mati ni dia meninggalkan siapa ahli waris tersebut. Kalau tuan-tuan saya tanya masing-masing contoh, akan semua jawapan yang berbeza-beza. Tanya ayah ada lagi, ayah dah meninggal, ayah ada lagi, ayah hidup lagi, mak
mak ada. Kemudian tanya ayah ada, mak tak ada. Ada yang ayah, mak dah tak ada lagi. Dan juga mungkin ada mak saja, ayah yang meninggal. Dia berbeza. Kalau tanya, semua berbeza mengikut keadaan kehadiran ahli waris tertentu. Contohnya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab, contohnya bahagian suami akan dipengaruhi oleh anak kepada si mati. Sebab kita tahu suami ada dua, 1/2 sama ada 1/2 ataupun 1/4. Jika si mati suami yang meninggal tu isteri dia, kemudian dipengaruhi oleh anak kepada si mati. Suami memperoleh 1/2 jika si mati tiada ada anak, dan 1/4 jika si mati mempunyai anak. Yang mempengaruhi bahagian suami siapa dia? Anak si mati. Adapun ke bawah, cucu lelaki daripada anak lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki si mati pun mempengaruhi bahagian siapa? Bahagian suami. Namun begitu, hanya ahli waris yang berhak sahaja yang dapat mempengaruhi bahagian ahli waris fardu. Manakala ahli waris yang tidak berhak, zawul arham, kewujudannya mereka tidak memberi kesan kepada bahagian ahli waris fardu. Contoh yang sama saya beri contoh. Dan kita ni contoh lain, saya bagi contoh yang sama tadi. Okey, suami. Tadi suami berkurangan mendapat 1/4. Patutnya suami boleh dapat setengah, 1/2. Tapi suami dapat 1/4 sebab ada anak si mati ataupun ahli waris lelaki ke bawah lah, ataupun perempuan. Maksudnya ada cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Kemudian satu kes yang lain, bila siasat suami, kemudian anak perempuan telah mati dahulu. Dia hanya ada anak perempuan saja tunggal. Anak perempuan dah mati dulu, tapi anak perempuan dah kahwin. Kemudian ada anak lelaki, contoh. Okey. Kalau kita faham tuan-tuan, kalau kita faham setakat kalau suami, kalau ada ahli waris ke bawah ataupun ada anak atau waris ke bawah, kita lihat kita lihat anak perempuan kahwin, ada cucu ni mempengaruhi bahagian suami. Kita pun letak suami dapat 1/4. Betul ke tak? Jatuh peringkat martabat yang kedua, iaitu dia ahli keluarga je, dia zawil arham, bukan ahli waris. Maka kita lihat tadi yang soalan yang tadi kita tanya, kes yang tadi kita lihat, kalau kita lihat cucu ni cucu lelaki daripada anak perempuan. Kalau cucu daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris, sebab ahli waris ialah isteri cucu lelaki dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Maka ini memberi kesan kepada suami. Suami dapat 1/4. Tapi di sebaliknya, cucu lelaki daripada anak perempuan wujud, maka dia dipanggil zawil arham, tidak memberi kesan kepada suami. Maka suami akan mendapat berapa bahagiannya? Akan mendapat bahagian 1/2. Dia tidak memberi kesan kepada suami tadi. Contoh dalam kitab lain. Cuma saya nak bagi faham yang samalah. Sama. Dia ni bukan ahli waris, iaitu kategori yang kedua, tak dapatlah tak dapat bahagian, tidak dapat memberi kesan kepada ahli waris seperti yang kita bincangkan tadi, suami. Suami tetap mendapat 1/2. Sebab apa? Sebab waris yang ditinggalkan belum capai martabat ahli waris yang berhak lah, ashabul irsi. Sebab itu ila zawil arham, ahli keluarga saja, tidak memberi kesan. Okey, itu disebab keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, sebab apa tuan-tuan mereka ni ditetapkan sama ada 1/2 ke 2/3 ke 1/6. Ini kalau kita lihat dari sudut cucu perempuan daripada anak lelaki lah.
Sebab apa tuan-tuan? Iaitu bilangan ahli waris. Ini sebab bilangan ahli waris. Ada sebahagian kecil ahli waris yang mana bahagian mereka dipengaruhi oleh bilangan individu ahli waris tersebut. Contohnya, kita lihat dalam kitab, anak perempuan jika berseorangan, si mati hanya ada anak tunggal perempuan sahaja seorang, maka bahagian anak perempuan tersebut 1/2. Namun jika bilangan mereka lebih daripada seorang, maka bahagian mereka akan berubah. Bukan bermaksud, contoh kalau ada anak perempuan saja, ada saya lihat kes anak lelaki tak ada, anak perempuan. Tanya anak perempuan ada 4 orang. Ada 4 orang, semua anak perempuan. Bukan bermaksud anak perempuan pertama 1/2, tak akan jadi. Macam mana kaedahnya? Bila anak perempuan 4 orang, maka mereka semua ini akan berubah mengambil bahagian yang kedua, iaitu 2/3. 2/3 ini akan kongsi sebanyak mana yang mereka adalah. Kalau 2 orang, share lah 2 orang, 2/3. Kalau 4 orang, 2/3 akan share lah. 2/3 ni, 2/3 bahagian akan berkongsi sebanyak mana mereka wujud lah. Sebab apa? Sebab mereka ini dipengaruhi oleh keadaan yang kedua, iaitu keadaan bilangan waris di antara mereka. Seorang 1/2, kalau ramai 2/3 dikongsi secara sama rata, tuan-tuan. Jadi sekadar itu, tuan-tuan, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk ahli waris fardu dan juga bahagian-bahagian mereka secara terperinci. InsyaAllah kita akan fokus kepada bahagian suami dan juga isteri. Suami dan juga isteri, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi niat pada pagi ini saya ada perbahasan yang telah saya buat untuk tajuk saya beri pengurusan harta pusaka 3 serangkai. Nama macam penyakit dah 3 serangkai. Dia bukan penyakit tu, penyakit apa? Darah tinggi, kencing manis, jantung bukan. Ni masalah ataupun kefahaman sering berlaku pertanyaan tentang pengurusan harta pusaka. 3 serangkai ni apa? Faraid, wasiat, hibah. Ini seperti mana yang telah saya bincangkan dengan pengurusi bincang pengurusi, mungkin pengurusi tak ada. InsyaAllah kita akan pertemuan yang akan datang. Dah siap dah slide untuk kita bahaskan. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Kita lihatlah, boleh kita war-warkan kepada jemaah esok pada pertemuan yang akan pada bulan hadapan, insyaAllah kita akan bincangkan tentang khusus untuk memahami faraid, wasiat dan juga hibah. Ini biasa orang keliru lah. Sebab sekarang kita belajar faraid saja, faraid untuk faham faraid. Cuma bila kita belajar faraid, persoalan akan timbul tentang hibah, tentang wasiat. Ini sering kali orang bertanya kepada penceramah lah. Jadi insyaAllah kita akan tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma faqih fi din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.